sorong ni. Buat nak nak kena kecil je. Pokok dia kecil. Ni ya. Dah masak dah. Dua belah dalam proses. So sini 9,5 kilo. Lebih kurang lah. Okey. Nangka kecil. Pokok kecil. 9,5 kilo je jadilah alhamdulillah. Okey. Hampir 10 kilo. Itu 9 lebih lah kan. Agak kalau buang tangkai tu kurang sikit kot. Macam tu lah. Tapi tak ada masalah. Sebab buah ni hanyalah untuk kegunaan sendiri sahaja. Okey. Saya tak jual. Seperti yang sebelum ni lah. Hanya perkongsian dengan tetangga yang berhampiran. Adik-beradik. Okey. Ni jantung pisang. Kalau korang kau guna buat apa ni? Apa guna dengan jantung pisang ni? Kau buat macam mana dengan jantung pisang? Saya ambil satu lah untuk dua balik. Okey. Habis tu hari ni. Let's go, kita balik.